jawab sedia ada itu sudah cukup mencabar dan cukup besar. Dan saya, sebagaimana saya sebut, saya mengharapkan ada satu orang adun Pantai Manis, pastinya daripada GRS, yang boleh saya bekerjasama rapat. Sekarang we have two, adun Kawang, adun Limbahau, dan tambah lagi satu, adun Pantai Manis. InsyaAllah kita akan menjadi pasukan yang terbaik untuk membawa perubahan yang lebih bernilai dan bermakna untuk Parlimen Papar khususnya. Okay. Greater say, greater participation and greater revenue sharing kekal sebagai asas perjanjian Sabah dan Petroleum Nasional Berhad Petronas. Prinsip Sabah itu diulangi Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Armizan Muhammad Ali. Jelas Armizan, Sabah memperakui sumbangan besar Petronas dalam industri minyak dan gas negara. Sementara Petronas pula sentiasa sedia bekerjasama dengan Kerajaan Sabah dalam bidang berkaitan. Buktinya, Petronas menyambut baik tuntutan Sabah apabila buat julung kalinya menerima kerangka bertulis daripada kerajaan negeri dan bukan sekadar desakan lisan. Saya memperakukan. Memang respon Petronas pada masa itu adalah Petronas bersyukur kerana kali pertama Petronas mendapat syur cadangan dan tuntutan secara bertulis daripada kerajaan negeri Sabah, dan bukan setakat bertulis menyebut tuntut dan minta, tetapi ada pelannya, ada frameworknya yang mereka melihat, oh ini sebenarnya penekanan dan fokus kerajaan negeri. Dan asas kepada permintaan kita itu ada 3, iaitu Sabah, Sarawak, Sabah kita minta kita bersedia bekerjasama dengan Petronas, tetapi prinsipnya adalah kerjasama itu perlu diasaskan kepada 3 perkara.